Patani Selatan Thailand untuk menghidupkan budaya Melayu. Jadi kita ada banyak berbincang dengan ramai pihak-pihak yang berkepentingan dalam isu alam Melayu, dan hari ini, sekarang ini guys, kita tengah live guys, tengah live Tolong share live kita, share dah tap screen live. Kita nak memperkenalkan tokoh yang tidak asing lagi, quite kontroversi sebenarnya di social media. Profesor Dr. Salihah Yaakob, apa khabar Prof? Alhamdulillah, baik-baik. Ambo sebab kontroversi tu sebab kita ni pemain social media yang aktif. Jadi banyaklah Prof kecek pasal alam Melayu, isu-isu melibatkan jalur-jalur yang terus direct kepada Nabi Ibrahim, yang membawa masuk naratif alam Melayu. Oh pelik ni, Nabi Ibrahim alam Melayu. Oh tak pernah dengar kita ni, sejak kita belajar sejarah tak pernah dengar benda-benda tu. Itu sebab jadi kontroversi tu, sebab orang kecek banyak isu tu. Jadi mungkin topik yang kita nak bawa ni adalah tentang penyatuan ummah melalui alam Melayu. Memang kenalah dengan apa yang kita bawa ini. Mungkin bingkisan awal Prof, kenapa menjadi hangat bila Prof lontar tu, orang jadi ada yang setuju, yang tak setuju, tapi menjadi perdebatan hangat yang sihat. Tak sihat pun ada juga di sosial media. Silakan Prof. Ya, saya kira mungkin isu yang saya lontarkan ini bagi mereka baru mendengarnya. Ya, betul. Ya, sebab sebelum ini mereka tidak pernah mendengarnya. Kena ingat ya Sufi, saya melihat akademik line ini luas. Okay. Dia bukan saja dalam satu kerangka yang kecil. Okay. Akademik ini adalah kalau pergi akademik keadaan di Malaysia lain, keadaan di Indonesia lain, keadaan di Selatan di Thailand lain, di Filipina lain ya. Tapi kalau kita tengok kerangka akademik yang lebih besar, dia ada di dalam dunia akademik yang lebih tara dari sudut dan the research ini. Antaranya saya boleh katakan ahli-ahli akademik ini mereka berkumpul di akademia. Akademia de Edu itu ramai ahli-ahli akademik seluruh dunia itu di situ. Jadi jika anda berada di dalam kelompok itu, anda akan tahu sejauh mana maklumat sejarah yang anda tahu. Jadi sebenarnya sejarah ini luas. Dia sejarah tamadun itu lebih besar daripada sejarahnya sebenarnya. Saya ini, bidang saya ialah bidang yang kajian terhadap pemikiran bahasa, dan perkhususan semasa PhD ialah saya mengkritik kaedah nahwu Arab itu. Saya kritik, PhD saya kritik. Jadi bila kita kritik, kita akan sentiasa mengkritik bila menulisnya sesudah PhD itu. Jadi justru itu paper-paper itu boleh publish dalam jurnal-jurnal yang high impact. Rupanya bila anda mengkaji linguistik, anda mengkaji simbol, anda mengkaji tamadun. Kerana simbol itu berkaitan dengan pemikiran bangsa. Ya? Justru kita boleh tahu di manakah tamadun itu bermula. Hakikatnya hasil perbincangan saya dengan Prof Mokhtar, alam Melayu ini pembentukan muka buminya lebih awal. Lebih awal daripada apa? Lebih awal daripada yang lain. Sekitar 550 juta tahun yang silam. Terbentuknya Gunung Jerai, Gunung Mancincang di Langkawi dan di kawasan Greek itu. Kemudian Kelantan, Terengganu bila di dalam 300 juta tahun yang silam sudah ada tanah bernama yang Kelantan di sudut geografi Terengganu ini. Mereka dua ini bergabung dengan Indochina. Adapun Perak itu di kawasan bersama dengan kawasan Andaman. Ingat ya, perbentukan ini bagaimana muka bumi ini boleh bercantum apabila berlaku gempa yang besar, maka titi wangsa yang berada di dalam laut itu yang dah lama itu naik ke atas. Faham. Jadi berlaku satu hentaman kuat. Ini perbincangan saya dengan Prof Mokhtar dan sebagai ekologi utama kan. Jadi naik ke atas, justru banjaran titi wangsa itu banyak mineral. Batu-batu permata, emasnya. Dia adalah suatu kawasan yang dulunya ialah di dalam laut. Jadi bila dia naik ke atas, maka terbentuklah Kelantan, Terengganu itu bercantum. Perak mari sebelah sini. Justru kita ni di dalam adalah kawasan tinggi, kawasan di bawah banjaran titi wangsa. Betul. Untuk pengetahuan Sufi ya. Di manakah pangkal banjaran titi wangsa? Di kawasan Nepal noh. Banjaran itu berkaitan. Dia lalu Arakan, Burma, seterusnya Kra kan, kawasannya berbukit. Kemudian naik ujung mana? Ujung banjaran titi wangsa Negeri Sembilan.
Okey, okey. Dia adalah jempol, itu adalah hujung kawasannya. Jadi maksudnya kawasan ini tidak mudah tenggelam. Faham? Kawasan ini tidak mudah tenggelam dan kerana dia ada satu sokongan yang kuat. Sebab itu kita jarang ada gempa bumi. Ya, betul. Hasilnya dia punya pasaknya kuat. Itu perbentukan kawasan ini pada peringkat awal. Okey. Jadi justru adakah di manakah alam Melayu? Saya melihat Sundaland itu sebahagian daripada alam Melayu. Sundaland. Dan kita maklum Sundaland ini disebut oleh beberapa profesor besar seperti Aristo Santos. Santos dalam bukunya The Atlantis menyebut bahawasanya Sundaland itu, Atlantis itu adalah Sundaland. Kenapa boleh berlaku ya Sufi? Kita heran, kan Atlantis mesti ada dekat Atlantis, dekat kawasan Mediterranean. Ya. Sebenarnya tak ada ramai yang tahu ya. Plato dalam kitabnya The Republic menulis bahawasanya Atlantis yang dimaksudkan dalam kitabnya The Republic itu adalah satu kawasan yang banyak tumbuh-tumbuhan yang hijau, segar dan banyak makanan di situ. Buah-buahan yang luar biasa. Di situ yang ditulis oleh Plato. Dan kenapa berlaku pertukaran kepada dikata Atlantis itu di kawasan Mediterranean? Ya. Sebenarnya selepas Plato ada a group of philosophers. Saya baca buku-buku yang berkaitan dengan filosofi. A group of philosophers mengatakan kita tidak boleh mengatakan Atlantis itu di sebelah timur. Kita mesti meletak Atlantis ini di sini. Ada pergerakan, ada pemikiran begitu. Namun pada tahun 90 BCE itu ketika Reverend Dedros Sicilus telah menyokong kenyataan Plato, mengatakan ianya Atlantis itu di sini. Kemudian datang pula pada 37 Masihi. Sesudah Nabi Isa alaihissalam tiada dah. Nabi Isa 33 tahun dia naik ke langit, kita percaya kan? Okey. Jadi muncul seorang pemikir, filosof daripada kawasan Palestin dan kawasan Jordan itu yang bernama Josephus Philosophus. Philosophus berkata apa yang dikatakan oleh Dedros dan Plato itu benar. Bahawasanya kawasan Atlantis itu adalah di timur, bukan di sini. Maksudnya Sufi sudah ada pergerakan pemikiran yang agak bias ketika itu untuk menaikkan Europe. Mesti mengatakan Europe di kawasan ini. Justru saya melihat peta-peta yang dikemukakan oleh Santos itu berlainan dengan peta yang dikemukakan sekarang. Santos melihat banyak nama-nama peta dunia itu diubah. Maksudnya kalau ikut peta dunia yang asal, Atlantis ini di sini. Dia ubah kerana untuk mendapatkan nama, untuk menaikkan Europe, untuk menaikkan Greek. Ya. Itu. Jadi itu peringkat awal perbincangan. Sekiranya sudah ada Sundaland di situ, dan apakah bentuk muka bumi Sundaland? Sebagaimana disebut oleh Dani Arwanto dalam bukunya Sundaland, saya baca itu, dia mengatakan Sundaland itu merupakan kawasan yang penuh dengan sungai. Ada sungai dan ada dia bergambarkan seperti riparian civilization. Maksudnya kawasan yang kalau ada gempa bumi mudah ranap. Itu. Manusia berjalan menggunakan ada pertanian, ada penanaman padi dan beras pun ada bukti penanaman di situ, dan mereka menggunakan perahu untuk bergerak ke satu tempat di kawasan Ini Sundaland. time frame bila ni, Doktor? Ini sekitar sebelum 8,000 tahun. Wow, ya Allah. Okey. Saya cerita sebelum 8,000 tahun. Okey. Sebelum 8,000 tahun masih, dan kita berjumpa. Ada, jangan ingat ya Sufi, kita tiada bukti, kita ada tempayan. Ada dekat dengan Tom Hanks sekarang di YKP. Bertarikh 6,000 BCE bersetengah 8,000 tahun. Dijumpai di Laut Cina Selatan oleh sebuah syarikat petroleum. Okey. Hadiahkan kepada Tom Hanks 1998. Ditulis kat situ, dia kata related to the origins of Malays 6,000 BCE. Dia equal dengan 8,000 tahun sebab 6,000 BC dia tambah lagi 2,000 kan. Okay. Kita sekarang dah 2,000. So 8,000 tahun dia kata the research need to be the study need to be further research, dia kata. Jadi sudah ada bukti penemuan tempayan itu. Jadi kalau kita cek sekarang Laut Cina Selatan ni Sufi adalah lautan yang paling cetek. Ia sekitar 70 meter, 65 meter. Ketika itulah. Sekarang ni. Okey. paling cetek. Okey. Dia berbeza. Dia Laut Cina Selatan dengan Selat Malacca yang cetek. Okey. Kalau you check dengan Laut Hindi,
6,000, 7,000, 8,000. Laut-lautan lain adalah beribu-ribu dia Okey. punya meternya. Okey. Ini bermaksud ada satu bandar yang tenggelam di situ. Namun disebabkan Asia Tenggara ini tidak melakukan, tidak ada satu cooperation yang serius di kalangan pemimpin-pemimpin di Asia Tenggara ini untuk menggali, cari gali. Okey, faham. Apa yang dari sudut ocean ecology, ocean ecological kurang diberi pendedahan di kawasan kita Maksud ini. tanah kita lebih besar lah. Tanah itu lebih ada sebuah bandar Bandar, ataupun ya, wilayah tamadun. yang tenggelam di situ. Okey. Justru dia punya kedalamannya hanyalah 70 Okey. ataupun 65 meter daripada ke dalam. Baik. Itu. Okey. Besar maknanya di Ya. sini sudah ada tamadun. Ya. Jika sudah berjumpa tempayan Tempayan, berusia betul. 6,000 BCE, 8,000 tahun itu sudah ada tamadun di alam Melayu ini. Dan kita dapati banyak lagi di dalam air di kawasan Jepun. Kita jumpa piramid kan? Piramid di kawasan Jepun, pun kawasan Okinawa yang bawah tu je. Kemudian di kawasan di Terengganu ni sendiri, kita jumpa ada data menunjukkan ada piramid. Maksudnya itu tamadun apa tu? Ya, ya. Tamadun apa? Kalau kita kira kan, dia adalah satu tamadun yang tidak letakkan dalam buku sejarah. Betul. Kena ingat ya, Yusufi, kenapa Göbekli sekarang yang dijumpai di Turki itu bertarikh 12,000 tidak dijarangkan sekarang. Tidak diteruskan. Kerana ada satu pihak yang tidak mahu ada penemuan baru, melainkan kita bermula dengan Mesopotamia. Ada itu sejarah dia. sudah diplan, tidak mahu jumpa dengan sebelum-sebelum itu. Ya, betul. Maknanya ada sebelum Mesopotamia. Ada sebelum Mesopotamia. So Mesopotamia itu hanyalah 6,000, 7,000 tahun. Ya, ya. BCE maksudnya sudah ada. Dia kata hanya di situ kita hanya bermula. Buku sejarah hanya menceritakan tentang itu. Tetapi dunia ini tidak diam. Terutama sekarang dengan medsosnya. Medsos, ya. Manusia makin tinggi pemikirannya, makin Ya. mencari dan penemuan-penemuan akan terjumpa sesuatu yang luar kotak penulisan itu. Ya. Prof, saya nak tarik tentang alam Melayu. Okey. Okey, Prof. Macam mana Prof melihat tamadun alam Melayu ni? Sejauh mana yang akan mendengar selepas ni boleh memahami betapa hebatnya ketamadunan alam Melayu, dan Prof selalu sebut satu nama yang selalu menimbulkan kontroversi jugalah. Okey. Sosok Konturah. Konturah ni saya pernah dengar satu perbahasan lain yang mengkritik lah, kata ini mana datangnya, tak betul lah apa benda kan. Tidak, it's not a proper. Mungkin Prof boleh gabung jalin kan Okey. maksud dan untuk memahami betapa hebatnya tamadun Melayu ni. Okey, saya terpaksa pergi jauh sikit Ya, Sufi. Kenapa pembentukan alam ini? Alam ini mesti ada orang yang menjadikannya. Mesti ada Khalik, pencipta alam ini. Okey. Pencipta alam ini adalah untuk menyebarkan tauhid. Okey, setuju? Menyebarkan tauhid, memberi panduan kepada manusia yang ada Okey. di atas muka bumi ini. Anda perlu tahu bahawasanya ada kuasa besar yang telah menjadikan anda. Okey. Jadi kuasa ini, Khalid ini telah melantik nabi-nabi. Ya, betul. Okey. Kenapa nabi-nabi dilantik? Untuk menyampaikan tauhid risalah dia. Ya. Ya. Sebab ini alam dia. Ya, Dia betul. berhak untuk melantik dia punya duta. Ya, ya, ya. Dan nabi-nabi itu adalah duta. Setuju. Ya. Dan agama syariat ini ada syariat Islam, syariat Hanif ini adalah ideologi langit. Ideologi pada Tuhan. Ya. Ini semua pemikiran. Ya. Jadi dia perlu garapkan pemikiran ini melalui duta-duta ini. Setuju. Okey. Namun begitu terdapat inhiraf ataupun pembelokan maklumat yang disampaikan oleh Ya. duta-duta ini yang diketuai oleh manusia-manusia yang ingin menyesatkan agama Hanif ini. Okey. Okey. Justru kita boleh berpegangan di dalam kitab-kitab tafsir dan sebagainya, nabi-nabi sudah sampai di kawasan-kawasan tertentu. Okey. Okey. Okey, faham. Kita dapati bahawasanya perkataan cerita tentang Nabi Ibrahim, Nabi Sulaiman, Nabi Daud Ya. dan sebagainya mempunyai kelebihan tertentu. Dan beberapa buku yang menceritakan tentang tamadun dunia sesudah dia, kita ada satu peta ya, saya dapat daripada Profesor Kopaski, Bogdan Kopaski, profesor daripada Poland. Saya punya mentor juga, bincangan saya dengan dia. Ada satu peta itu menceritakan di mana bermulanya tamadun dunia.
Bermula tamadun dunia. Tamadun dunia di setiap kawasan peta itu. Okey. Dia bermula pada Mesopotamia, kemudian pergi ke Mesir, kemudian ke Lembah Indus, kemudian ke China, dan kemudian dilepas China tu adalah Angkor. Angkor tu kita lah belah sini. Angkor ini dia mengikut Ibnu Battutah dalam rihlah dia ketika 1345 itu Masihi, dia menulis dia punya pelayarannya ke Empayar Angkor. Angkor tu dia tulis kita, di manakah Angkor? Vietnam, Kemboja, Laos, Thailand, Kedah, Semenanjung Malaysia, dia tulis Angkor. Maksud itu adalah empayar. Benda itu berlaku maksudnya sebelum itu dikenali Empayar Angkor. Okey, faham. Okey. Tiba-tiba saya terjumpa satu buku yang ditulis oleh George B. Walker pada tahun 1955, dikeluarkan oleh press daripada kerajaan India. Dia menulis dalam buku itu, dia mengatakan sebelum datangnya pengaruh Dravidian dan Aryan daripada West. Aryan kan daripada yang Pakistan, yang Indus itu Aryan, kemudian Dravidian daripada India Selatan itu, yang kata Tamil dan sebagainya itu. Sebelum datangnya sudah ada religious system yang panjang. Di India. Dia kata long religious system sudah ada di Angkor itu. Angkor, okey. Sudah ada. Jadi religious system itu sudah bertapak lama. Sekiranya anda melihat ada pengaruh India, itu hanyalah surface. Okey, faham. Pengaruh Hindu Buddha itu adalah surface. Sebab bila dilihat vihara-vihara atau tempat peninggalan yang ada di kawasan Angkor itu, ia kata ialah bukan seperti di India. Ia berlainan dengan konsep agama yang dikemukakan oleh India. Jadi kesimpulan kita boleh buat, sudah ada sistem religious yang lebih awal daripada pengaruh Hindu Buddha di kawasan Angkor itu. Menarik tu. Nampak tak? Ini kita boleh kaitkan dengan kisah Keturah yang telah hubungan Ibrahim AS dengan Keturah. Dan begitunya kedatangan Nabi Sulaiman AS bertujuan ke kawasan Ophir. Ophir itu Laidan, untuk mendapatkan emas dan batu-batu permata. Ini Sufi, kita ini adalah kawasan emas. Cerosan, Suanan Bumi, Suanadipa itu adalah kawasan Sumatera. Nampak tak? Jadi semua orang datang ke sini. Kenapa di sini? Sebab di sini banyak makanan. Tempatnya sejuk. Pokok-pokoknya besar. Buah-buahannya banyak. Dan saya masih ingat lagi dalam kitab buku sundalan oleh Dani Irwanto, dia kata buah yang awal sekali yang ada di kawasan ini adalah buah pisang. Buah pisang lah? Buah pisang. Okey. Pisang dan kemudian disusuli dengan tebu dan sebagainya. Okey. Dan saya jumpa takrif terjemahan daripada Epic Gilgamesh. Kita ada buat Gilgamesh sebab saya buat Mesopotamia history juga. Okey. Jadi terjemahan daripada Epic Gilgamesh menulis Gilgamesh itu Utnapishtim ketika dia menyediakan kapal itu, dia bawa semua bahan-bahan dalam itu. Utnapishtim itu adalah istilah setengah daripada Bible. Biblical study mengatakan itu adalah Nuh. Dia cuma istilah saja berbeza, dia namanya Utnapishtim. Jadi dia kata apa? Dia membawa banyak makanan dan tumbuhan ke dalam, antaranya tebu. Okey. Pokok tebu. Pokok tebu dibawa bersama-sama di atas kapal banjir besar itu. Jadi kita tinggal kepada pendengar ataupun penonton bagaimana untuk mengatakan ini, mengklasifikasikan tentang sejarah ini. Banyak lagi sejarah-sejarah yang kita tak tahu yang akan dibongkarkan sebenarnya. Justru kita mendapati di sini ialah pusatnya. Pusat tamadun awal, bukan di Mesopotamia. Kenapa Sufi? Kerana Mesopotamia itu kawasannya landai. Saya dah pergilah ke Baghdad. Saya dah pergi Iraq. Kawasan landai. Pertemuan antara dua sungai, Dajlah dengan Furat, Yufrit dengan Tigris, ya. Okey. Perjumpaan dua sungai di situ menyebabkan ada lembah. Jadi manusia berpusat di situ untuk berhubungan. That's why they call the first civilization made in Mesopotamia, di antara dua sungai itu. Okey. Tetapi sebelum banjir besar macam mana? Nampak tak? Perbincangan perlu dialatkan. Memang dikeji, entang apa itu, terpulang. Kepada siapa yang ingin ilmu, cubalah cari sendiri. Saya ingin hanya lontarkan permasalahan ini. Dan kawasan di Irak itu kawasan landai.
sesuailah ada penempatan. Dia bukan kawasan bukit. Maksudnya kawasan itu ketika banjir besar tenggelam. Itu maksudnya. Tenggelam. Okey. Kawasan bukit, kawasan kita. Iran adalah juga negara berbukit. Betul? Iran berbukit. Ya. Kita berbukit. Nampak tak? Kita ni Malay. Malay ni adalah nama sejenis gaharu. Malaur. Saya kajian linguistik. Jadi saya melihat kenapa T. Brightway, Thomas Brightway, seorang teologian British, pada tahun 1940 dia telah menubuhkan mengeluarkan satu buku bertajuk Notes of the Pentateuch. Sebenarnya banyak lagi classical English research ni cerita pasal alam Melayu. Saya highlightkan dia sebab nampak signifikan dengan apa yang saya nak bawa. Okey. Dia kata the father of a nation, iaitu Ibrahim alaihissalam, telah yang jelas keturunan after Ibrahim alaihissalam, the father of a nation, ada 3 bangsa. Dia sebut dalam buku. Ada 3 bangsa. Okey. Pertama, dia kata Israelit daripada Isaac. Ini tiba tengok ya, buku tu ada 394 pages. Hampir 400 pages. Dia sebut dalam muka surat yang ke-63. Okey. Boleh cari ya benda tu, ada. Baik. Jadi dia sebut apa? Dia kata the father of nation, yang mengeluarkan yang pertama ialah daripada bangsa, daripada father of nation ni Ibrahim alaihissalam, ialah Israelit daripada Isaac. Okey. Susur kala Isaac. Ya, Israel tu nama Nabi Yakub, tetapi Nabi Yakub hasil bapaknya ialah Isaac. Keturunannya daripada Isaac. Okey. Yang kedua, Arab. Keturunan daripada Ismail. Nabi Muhammad lah. Nabi Muhammad keturunan. Lepas tu yang ketiga ialah Malay. Disebut Malay. Disebut Malay. Yes. Saya boleh tunjuk tempat buku tu. Menarik. Prof ni saya tak tahu apa akan jadi selepas ni. Dia sebut Malay. Okay. Berdebatlah. Let's this debate, discuss. Dia tulis Malay. Malay itu dia kata daripada Medan. Medan itu anak keturah. The third wife of the Ibrahim alaihissalam. Not of the Pentateuch. What is the meaning of Pentateuch? Pentateuch ialah himpunan perjanjian-perjanjian yang lama. Dia kata tak betul. Ada yang betul dan ada yang tak betul. Dari sudut ansabil bashar, dari sudut keturunan, kita boleh refer kepada bahan ini. Okey, faham. Sebab dia ceritakan tentang sasul manusia itu. And then dia kata Jewish, I don't know. Dia kata Jewish ini satu yang homok. Dia kata aku tidak jelas tentang bangsa ini. Dia kena dengan apa yang saya jumpa dalam genealogi bila saya buat tu. Genealogi tu ada menyebut, saya tak jumpa yang Jewish itu daripada keturunan Nabi-Nabi. Pelik ni. Ya, saya tak jumpa. Genealogi saya buat 15 tahun tu. So kena dengan T. Brightway kata, aku heran di mana keturunan ini? Asal usulnya macam mana? Dan saya Malaysia, saya tak jumpa. Jewish to me, bagi saya ialah Jewish itu ataupun Yahudi, dia katakan, adalah ideologi. Saya melihat ideologi pemikiran. Siapa-siapa boleh jadi Yahudi. Siapa boleh jadi. Black, white people, siapa-siapa, Cina, India boleh jadi, semua jadi. Melayu boleh jadi Yahudi. Prof, kita dah sampai ke penghujung ni, Prof. Banyak kita bincang, banyak istilah-istilah yang dah hampir berasap otak saya mendengar ni. Cuma mungkin Prof boleh simpulkan apa pendapat Prof tentang penganjuran istimak ataupun pameran Alam Melayu dan Ketabanan Islam. Istimak mengumpulkan himpunan Alam Melayu ketika ni. Apa pendapat Prof usaha yang dibuat oleh Kerajaan Negeri Terengganu dan untuk menyatukan. Yang paling penting saya nampak ialah memberi dimensi baru kepada anak muda. Supaya memahami ini selalu galau kita. Tak kira lah siapa. Sebab kita, Prof, ini secara realiti dia, kita biar berbangga dengan bahasa Inggeris. Yes. Sampai ke tahap anak-anak kita lebih mahir berbahasa. Bukan salah, tak salah tu. Berbahasa tak ada masalah. Tapi jiwa tu, I'm proud bercakap bahasa Inggeris berbanding berbahasa Melayu. Itu realiti masyarakat sekarang. Bapa berlumba-lumba. Sehingga kita melupakan langsung khazanah-khazanah Alam Melayu ni. Jadi pendapat Prof tentang penganjuran istimak kita pada hari ini. Okey, saya melihat penganjuran ini sungguh fantastik dan perlu diteruskan sebanyak kali yang mungkin kerana dia memberi satu hubungan ataupun link untuk mengumpulkan pemikir-pemikir yang mempunyai satu fikrah, iaitu bertauhidkan kepada kitab Al-Quran dan sejarah alam Melayu yang benar. Okay. Ya, sejarah alam Melayu yang benar yang kita tahu sudah banyak dimanipulasi oleh pihak kolonial. Saya berani mengatakan itu sebab sebenarnya sejarah yang ada di tanah air kita hanyalah satu kaki.
Satu kaki. Satu kaki. Satu kaki. Dia apa-apa kalau kita nak berdiri, dia kena berdiri dua kaki. Okey. Ya. Jadi apa yang kita belajar sekarang hanya Satu satu kaki. kaki. Oh, man. Kita tidak ada sejarah Nabi-Nabi. Satu Ya. kaki lagi ialah sejarah Nabi-Nabi, itu maksud saya. Even satu kaki pun kita masih lagi tak cukup lengkap. Sebab apa? Dalam satu kaki itu ada lompang. Ya. Lompang apa? Lompang dari sudut events. Lompang dari sudut timelines. Ya, betul. Dia Setuju. dia lompat tau. Saya tak ada, sebenarnya saya boleh kata gitu, bila ada satu orang datang jumpa saya. Dia kata, Prof, cuba tengok buku yang saya buat ini. Buku tu The Coffee Books saja. Coffee Books. Jadi saya pun lihat, cantiklah buku tu. Ya. Dia punya tu pun banyak bajet kata buku tu. Dia punya kertas pun cantik. Saya pun tengok, dia pun lukis pasal sejarah Kedah. Kemudian saya tengok, saya kata, oh buku ini ada satu kaki. Satu. Yang kedua, buku ini banyak lompang-lompang. Lompang. Rongak kan? Sebab apa? Sebab dia tidak bersandarkan kepada sources yang genuine. Dia base kepada sources on orientalis. Kita tahu siapa yang sources ini. Siapa yang you refer daripada sources apa, kita tahu. So buku ini tidak lengkap. Faham? Dia tidak boleh menjadi overview untuk menghukum atau memberi satu judgement kepada sesuatu sejarah atau event kepada sesuatu tempat. Dia mesti untuk memberi judgement atau event kepada sesuatu tempat, you mesti lengkap dari sudut sources. You kena ambil sources Arab, you kena ambil sources lain, sources English Classic. You tak boleh refer kepada sources orientalis saja. Yang mana kita tahu orientalis telah cuba sedaya upaya untuk mengubah pandangan orang Melayu ini supaya supaya kurang bersatu padu. Supaya jauhkan daripada Quran, supaya jauhkan daripada hadis, supaya jauhkan daripada bahasa Arab. You kena tahu bahasa Arab untuk tahu sejarah asal orang Melayu. Sebab apa? Melayu, agama Islam dan Arab serta zaman Nabi serta zaman tabi'in, Rasulullah, sahabat, itu adalah zaman mereka. Mereka sentiasa berhubungan. Stop. Saya nak soalan. Adakah zaman Nabi Muhammad, zaman keemasan Nabi itu, alam Melayu ada hubungan dengan Sudah tentu ada. Sufi, bagaimana kita mahu menafikan? Kenapa kita boleh percaya geografi yang di Europe itu lebih berhubungan dengan kita, sedangkan kita lalu tanah Arab? Ya, betul. Okey. Tak fikir logik akal tu. Ya. Tanah Arab dekat sajalah. Ya. Sudah ada hubungan. Kita dah ada bukti-bukti shilling. Maksudnya zaman Nabi lah. Zaman Nabi. Bukan zaman selepas tu ada lah. Zaman Nabi Muhammad SAW. Zaman Nabi Muhammad SAW. Zaman dia tak guna shilling. Yalah. Dia tidak ada shilling zaman Nabi. Dia guna shilling Roman. Ya. Zaman Nabi Muhammad guna shilling Roman. Dinares, darham tu itu word daripada Roman. Sebab pada waktu itu, sesudah ketiadaan Nabi Isa AS, kerajaan Roman telah menguasai kawasan semenanjung Arab. Sehinggalah zaman Nabi Muhammad SAW. Masa zaman Rasulullah tu kan kuatnya dua empayar yang kuat itu Parsi dan Rom. Jadi zaman Nabi Muhammad dia tak guna duit shilling. Dia tidak ada bahan untuk dia buat duit shilling. Dia guna duit Roman. Justru banyak dia punya tetapi macam mana pula kita boleh jumpa 118 Hijrah shilling dekat Kedah itu? Sebenarnya sekarang kan, dulu mama saya keluarkan 118 Hijrah. Oh, Islam sudah datang ke sini. Ramai yang menolak. Dia kata bukan 118, itu 181, 180. Saya kata 118. Saya tengok 118. Saya tak akan itu berganjak daripada saya punya pandangan kan, saya kata. Sebab tiba-tiba sekarang dah berlambak duit 118 Hijrah. Tulis sanah lagi. Setengahnya mula-mula Syufi tahu. Dia kata, itu bukan tahun, itu nombor siri. Saya kata itu tahun. Mustahil itu nombor siri. Jadi kan, jadi kan saya kata tahun. Memang ada tulis sanah. Sekarang ni Syufi, kalau 118 bermakna 736. 736 masih ialah zaman tabi'in, ialah zaman Umayyah. Sudah ada pegang. Tulis apa tahu? Dekat Syir itu. Belanja negeri Kedah Darul Aman. Dalam tulisan Jawi Arab. Hubungan dah ada. Dan sebelum dah lepas ni dah banyak dah keluarkan. Dia mesti datang berhubung dengan saya, dengan Cik Wan semua. Berhubung dah ada 111, 110, 102. Saya dah banyak. Maksudnya di sini duit shilling adalah sesuatu yang kuat, Sufi. Dia adalah wujudnya sebuah kingdom, Islamic kingdom. Kan kita dapati bahawa Sriwijaya itu adalah yang simak Kedah itu adalah asimah Sriwijaya daripada batu bersurat Corah. Dia kata Raja Chola datang menyerang Raja Kadaram di Sriwijaya. Maksudnya Raja Kedah di Sriwijaya. Kedah itu Sriwijaya. Dia tak akan serang kalau bukan asimah, bukan the city. Dia tak akan serang kampung-kampung. Dia akan serang the city. Jadi the city of Sriwijaya kita baru jumpa. Dia adalah di Kedah. Habis tempat-tempat lain tan itu adalah Sriwijaya. All Sriwijaya. Faham?
Baik. Jadi kita tinggalkan sebab terlalu banyak. Sebagai podcast patut ringkas, tapi kita telah banyak memfokuskan secara detail. Saya mengharapkan Prof ada sesi selepas ini dengan kami. InsyaAllah. Dengan Harakah maybe mungkin kita akan jumpa lah. Kita dekat sebenarnya ni. Dekat Di Gombak je. Dekat je. Untuk kita Boleh je. aturkan sesi yang lebih tidak terikat dengan masa. Nak pergi sembahyang Jumaat ni. Jadi kita masih banyak. Prof, saya puas hati. Sebab Prof sebut tadi, jalur Nabi Ibrahim tu ada 3 tu, sebut konturah je. Jadi kita akan debate lah lepas ni. InsyaAllah. Dia akan potong-potong, dia akan debate. Oh ni Debate betul. yang? Bedok ni. Dia mesti Prof. debate. Dia mesti bergaduh. Dia Bergaduh. mesti apa. Bergaduh lah. Saya tak kisah. Semuanya Katalah apa. adalah demi untuk satu saja. Kita nak menyedarkan umat Melayu, bangsa kita, anak muda bahawa orang Melayu ni hebat. Ada tamadun sendiri, ada keaslian ketamadunan, bukan diimport, dicuit-cuit daripada mana-mana. Kita ada nenek moyang kita sudah ada ketamadunan yang megah, yang hebat. Betul. Yang mesti kita terjemahkan. Saya pun tak faham lagi, tak banyak saya faham ni. Banyak soalan. Jadi kita akan tinggalkan dulu podcast kita hari ini untuk kita buka ruang lebih luas di masa depan, masa akan datang. InsyaAllah. Terima kasih banyak Prof Terima kasih. sudi bersama kami. Kita jumpa di podcast Satu Ummah di siaran yang seterusnya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Di atas luka dermaga duka, telunjuk ini ikrar abadi. Kita rangkul raga pusaka, satu ummah, syiar dan nadi.